Bismillahirrahmanirrahim. Berita terkini JKR hari ini, hari Rabu tanggal 22 Oktober 2025 bersamaan dengan hari ini 30 Rabiul Akhir 1447 Hijriah. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada 62 mata memandang. Okey, Alhamdulillah, live JKR pada hari ini seperti biasa bersiaran langsung di live Presiden JKR kita, iaitu live Abah Ji kita yang mana dilaksanakan oleh Director JKR International iaitu Tuan Dafi dan hari ini kita masih lagi dengan pengajian Al-Quran. Dan hari ini masih lagi dengan surah Al-An'am ayat 61 dan 66 yang mana bacaannya dipantau dan diperbetulkan oleh Ustaz M. Wahyu Legend, Menteri Agama JKR dan juga Ustazah Jid. Alhamdulillah, dan bacaan pagi ini dibacakan oleh Fira Zafira ayat 61, Kak Nani Tohar ayat 62, Nur Hayati ayat 63, Aminah ayat 64, Zulfa ayat 65, Muslihuddin ayat 66. Alhamdulillah. Dan daripada Ustazah Jid pada pagi tadi, ulasan daripada Ustazah Jid, kehadiran di dalam live sambil belajar dan ingin mendapat ilmu. Sama-sama kita belajar juga bagi yang belum mahir membaca ataupun memperbetulkan makhraj huruf dan membetulkan hukum-hukum tajwid dalam bacaan Al-Quran. Perhati dan juga praktikkan bacaan pada ikhfa, huruf-huruf bertasydid, tekan dan tahan sebentar, dan cara sebutan ataupun makhraj huruf. Huruf-huruf ta baca nipis, ra untuk baca tebal atau baca nipis, dot ha kecil ataupun pedas, to baca tebal, dan jim baca lembut. Ini daripada ulasan daripada Ustaz Haji dan daripada Ustaz MYU. Nada mempengaruhi panjang pendek bacaan. Kesilapan menjadi salah satu kebiasaan membaca huruf mad panjang dan pendek. Kelancaran mata melihat huruf-huruf selepas huruf yang lain. Teknik suara dan irama harus pada tempatnya. Jangan semua irama ke hidung, mesti ada di atas, di bawah mulut. Ketika sudah tahu, kita naiki lagi irama kita, tingkatkan suara. Hiasilah Al-Quran dengan suaramu. Alhamdulillah. Dan daripada surah Al-An'am ayat 61, terjemahannya, dan dialah Allah yang maha berkuasa atas apa sekalian hambanya dan mengutus kepada kamu malaikat-malaikat pengawal yang menjaga dan menulis segala yang kamu lakukan, sehingga apabila sampai ajal maut kepada salah seorang antara kamu, lalu utusan-utusan kami malaikat mengambil nyawanya, dan mereka itu, para malaikat, tidak cuai menjalankan kewajipan. Dan ayat 62, kemudian mereka yang diambil nyawanya dikembalikan kepada Allah, penguasa mereka yang sebenarnya. Ketahuilah bahawa segala ketetapan hukum pada hari kiamat itu miliknya, dan dialah pembuat perhitungan yang paling cepat. Dan ayat 64, katakanlah Allah jualah yang menyelamatkan kamu daripada bencana itu dan daripada segala jenis kesusahan. Namun begitu, kamu masih mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Ayat 65, katakanlah dialah Allah yang berkuasa untuk mengirim azab bala bencana kepada kamu, sama ada dari atas, dari bawah kaki kamu, atau dia menjadikan kamu bermusuhan, berpecah belah dan berpuak-puak, dan dia merasakan sebahagian daripada kamu akan keganasan dan kekejaman sebahagian yang lain. Perhatikanlah ayat-ayat yang menunjukkan kebesaran kami dengan pelbagai cara agar mereka memahaminya. Dan pesanan daripada Ustaz MYU Legend pada pagi tadi, memaafkan dan menerima kemaafan itu harus sudah selesai di dunia lagi. Jika tidak diselesaikan di dunia, nanti di akhirat ketika selangkah kita mahu masuk ke syurga, namun kita dipanggil oleh malaikat kerana urusan maaf masih belum selesai. Maka apapun urusan di dunia, selesaikanlah. Jangan risau apa yang belum terjadi. Tugas kita berusaha, yang memberi kesuksesan itu bahagian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kisah dan tauladan dikongsikan oleh Ustaz MYU pada pagi ini. Seorang yang kaya menulis buku wasiat kepada anak-anaknya. Dalam buku tersebut menyatakan jika dia meninggal, kebumikanlah dia bersama kaus ataupun stokin kesayangannya, iaitu stokin yang sudah koyak. Maka berlakulah perbalahan dengan orang yang menguruskan jenazah. Lalu diterangkan kepada anak-anaknya bahawa tiada harta yang dibawa kecuali kain kapan yang dipakaikan. Pahala amal jariah, sedekah dan doa adalah anak yang soleh dan solehah adalah pahala yang berpanjangan hinggalah hari akhirat. Alhamdulillah, itulah sedikit sedutan
aktiviti liputan ahli JKR kita yang bersiaran langsung di live Presiden JKR pada pagi ini. Dan pada pagi ini doa penutup dibacakan oleh Ustaz M. Wahyu Legend. Alhamdulillah. Dan dengan ini saya terus bacakan senarai nama-nama infak umrah dan beras pada hari ini Rabu 22 Oktober 2025 untuk tim hijau ataupun tim Malaysia. Abang Ai, Cik Bunga, Kak Nah, Jun Ozi, Firdaus, Faye, Kak Ayam Masuri, D, Ju Mustafa, Bronesh, Kak Yati Ninja, Fira, Kak Nani, Kak Jamaliah, Kak Halijah, Kak Mariam, Idu Sabahan, Ibu Arsyah, Firdaus, Umi Kalsum, Ustaz Zudi, Ina, Fas, Kak Fazilah, Bonda Kama, Saidina, Aisyah, Kak Farida Aziz, Nida, Cidah Ome, Rosmah, Mizi, Nurul Arlef, CPJ, Ati, Bunda Aidah dan Nur Azian. Total infak untuk tim hijau ataupun tim Malaysia sebanyak RM51 dan top infaknya adalah Kak Nani sebanyak RM10. Alhamdulillah. Nama-nama untuk tim merah ataupun tim Indonesia, kita ada Nur Hayati, Nur Absinar, Siti Aminah, Ustaz Dol, Maya, Siti Sadiah, Kentin Paul, Mariam, Siti Sharifah, Zulfah, Icha Sri Mulaini, Kang Abdul, Ainun Alma, Miftah Yulianti, Uni Dini, Ustaz Ajid, Ustaz M. Wayu, Rahmalia, Ustaz Mosh Maulana, Ayam Mekah, Leo Sabri, Eti Herawati, Nur Sari, Adam T, Muslihuddin dan Lia. Dan total infak untuk tim Indonesia ataupun tim merah sebanyak RM104,000. Dan juga top infak untuk tim merah ataupun tim Indonesia ialah Ustaz Dol, Siti Sharifah, Ustaz Ajid, Ustaz MYU, Muslihuddin, Lia, Eti Herawati dan juga Cikgu Sabri masing-masing menginfakkan RM5,000. Alhamdulillah. Dan nama-nama untuk tim putih ataupun tim Singapura, kita ada Lady Zara dan total infak untuk tim Singapura ataupun tim putih sebanyak $6 dan top infaknya adalah Lady Zara sebanyak $6. Alhamdulillah. Dan saya bacakan kiraan infak setiap hari infak umrah dan beras JKR. Semalam tarikhnya 21 Oktober 2025 iaitu hari Selasa. Untuk tim hijau ataupun tim Malaysia totalnya sebanyak RM52. Tim Indonesia ataupun tim merah sebanyak RM27.29. Tim putih ataupun tim Singapura sebanyak RM52.14. Menjadikan total keseluruhan pada hari Selasa semalam sebanyak RM131.43 dan menjadikan jumlah yang terkini yang terkumpul keseluruhannya setakat ini sebanyak RM10,546.57. Alhamdulillah. Terima kasih kita ucapkan kepada semua yang berinfak. Semoga kita semuanya terus istiqamah dalam melakukan infak dan semoga dilimpahi rezeki yang luas lagi buat kita semua, insya-Allah. Amin. Dengan itu berakhirlah liputan aktiviti JKR pada hari ini. Dan sebelum kita mengakhiri berita pada malam ini, saya berikan peluang kepada Kak Ayang Masuri untuk membacakan sedikit kata-kata mutiara. Silakan Kak Ayang. Terima kasih Fira. Terima kasih Ustazah. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata-kata mutiara untuk hari ini. Waktu adalah wang, tapi wang bukanlah waktu. Kita boleh tahu berapa banyak baki wang yang kita ada, tetapi kita tidak boleh akan pernah tahu berapa lama baki waktu kita di dunia ini. Sekian kata-kata mutiara untuk hari ini.